Guys, cuba tengok ni. Okey, lepas check, baru aku perasan kata ada analisis data yang kita buat ni memang salah. Dia lari jauh daripada apa standard yang kena buat. Grafik tak kena dengan kesimpulan dengan deadline kita dalam masa terdekat ni. Kalau buat macam ni memang sah-sah lah kena reject dengan profesor. Macam mana sekalipun memang kita kena buat balik. Apa pandangan? Relax lah Man. Hang ni terlampau negatif lah. Kena buat balik tu macam aduh, penat lah. Kita ni patut bersyukur Man. Kita dah buat benda ni 90% dah. So janganlah bawa aura suram macam ni. Good vibes only bro. Aura, ini bukan pasal aura, Syakir. Ini fakta. Data ni memang salah. Kalau aku buat positif pun, tapi benda yang salah tetap salah. Sebab kita ada masa lagi 2 jam sebelum sistem yang untuk submit ni tutup. Macam mana sekalipun sekarang juga nak betulkan. Man, kita ni ataupun kau ni kena belajar manifest kejayaan, tahu tak? Sebab kalau kita ni asyik fikir gagal je kan, macam kita akan gagal lah. Cuba kau bayangkan kita semua dapat A. Fokus pada perasaan gembira. Janganlah bagi benda orang-orang negatif ni kawal kita, faham tak? Rezeki ni tak berkat, tahu tak, kalau kita asyik mengeluh je. Aku pun dah penat ni. Kerja dah banyak dah buat. Tapi tu macam Syakir cakap kan. Tapi kalau betul Man cakap, so aku rasa betul Man cakap tadi salah. Kita kena baiki Tapi aduh, penat lah. Kau tengok Zul, dia pun dah mula rasa negatif sebab kata-kata kau. Kita ni dah usaha Man. Kita ni doktor nampak kita punya penat lelah. Penat lelah kita ni satu pahala, tahu tak? So kalau boleh kita bersyukur sikit, senyum sikit Man. Sabar je Syakir. Aku tahu kau nak jaga mood kawan-kawan, tak nak bagi diorang down. Tapi niat kau dah betul dah sebenarnya. Cuma tu lah, kau kena pandai bezakan bagi nasihat dengan nak mengenepikan masalah-masalah ni. Kau jangan samakan benda-benda macam ni. Aku tak nak gaduh Zi. Aku tak nak gaduh dengan kau pun Zi, dengan siapa-siapa pula, dengan team kita ni. Tapi kenapa nak kena cari salah aku? Aku bukan nak cari salah kau Syakir, tapi kita kena cari jalan penyelesaian. Man jadi macam tu bukan dia nak jadi negatif. Dia just biasalah. Kita pun tahu Man nak kerja yang berkualiti. Tapi Syakir, bila kau nak paksa-paksa orang nak senyum-senyum ni, padahal kita masalah kot. Projek kita tengah ada masalah sekarang ni. Tu yang masalah dia sekarang ni yang buatkan kita orang ni lagi stres. Sebab kau tak nak dengar kita orang punya pendapat sekarang ni. Bising. Betul. Untuk masalah ni aku rasa macam aku je yang peduli tentang grade untuk kumpulan kita. Man, aku tahu, aku faham kau stres sebab kau stres pasal kerja ni kan. Syakir pula, aku tahu kau nak menceriakan kita punya suasana ni. Apa kata macam ni lah. Aku pun faham tak sekarang situasi kita ni. Kita pun tengah tak berapa nak betul sekarang ni. Kita pun penat, kita ngantuk, dan yelah, tak berapa nak puas hati lah. Sebab kita pun dah buat yang terbaik kan. Nak rasa benda-benda macam ni tak ada pun. Tak ada apa pun sebenarnya. Boleh je nak rasa. Okay. Apa kata macam ni lah, kita semua kita ambil, kita take file dulu. Kita pergi basuh muka, kita pergi beli makan ke kat vending machine tu. Lepas tu kita datang, kita duduk balik, kita betulkan benda ni sama-sama. Kita buat report ni, kita buat report ni balik. Kita tak payahlah nak paksa-paksa diri nak rasa happy. Tapi sebab kita pun semua tahu kita buat kerja ni sebab kita ada tanggungjawab kan. So macam mana? Aku setuju. Aku rasa aku nak kena ambil dari segar Sat.
Okey, aku ikhlas dari hati aku minta maaf dengan apa aku kata tadi. Bukan apa. Tengok keadaan apa yang jadi dalam grup kita ni, aku cuma risau. Okey, sekali lagi minta maaf. Aku faham. Mungkin aku terlalu paksa korang kot untuk korang okey. Aku minta maaf lah. Tapi sebelum tu jomlah kita pergi minum kopi. Tapi lepas ni kita siapkan kerja ni betul-betul, okay?